Dalam era globalisasi ini, teknologi semakin berkembang pesat dan telah membawa perubahan besar dalam pelbagai sektor, termaksud pendidikan. Penggunaan bahan digital kini menjadi elemen penting dalam usaha memperkasa sistem pendidikan negara, daripada buku teks tradisional kepada sumber pembelajaran dalam talian. Inovasi digital telah membuka ruang yang lebih luas kepada pelajar dan guru untuk meneroka ilmu dengan lebih dinamik dan berkesan. Bahan digital dalam pendidikan bukan sahaja membantu pelajar mengakses maklumat dengan lebih pantas, tetapi juga menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Platform pembelajaran seperti Google Classroom, Kahoot dan Quizizz memberi peluang kepada pelajar untuk memahami konsep secara lebih mendalam melalui video, simulasi dan kuis interaktif. Dengan bahan digital, pembelajaran tidak lagi terhad kepada bilik darjah, malah boleh berlaku di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Kajian menunjukkan bahawa penggunaan bahan digital dalam pendidikan dapat meningkatkan kefahaman pelajar sehingga 70% lebih berkesan berbanding kaedah konvensional. Selain itu, bahan digital juga membantu guru menyampaikan maklumat secara lebih kreatif dan mudah difahami. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk sesi temu bual ini. Hari ini, kita akan membincangkan tentang penggunaan bahan digital dalam pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulakan, bolehkah anda perkenalkan diri? Salam sejahtera, nama saya ialah Dashini, pelajar tingkatan 4 dari SMK Kampung Kasta. Baiklah Dashini, adakah anda lebih suka menggunakan bahan digital atau bahan bercetak? Saya lebih suka menggunakan bahan digital kerana lebih mudah untuk diakses melalui telefon atau komputer dan juga mencari maklumat dengan cepat ataupun menonton video menggunakan YouTube untuk menguji pemahaman saya. Wah, menariknya. Baiklah, adakah anda merasakan bahan digital lebih berkesan berbanding buku teks? Ya. Saya rasa bahan digital ialah lebih interaktif. Contohnya, saya menggunakan aplikasi kuis untuk mengulang kaji. Namun, saya masih menggunakan buku teks untuk membaca dan membuat nota untuk memahami lebih fokus. Baiklah, adakah anda rasa pembelajaran digital perlu diterapkan sepenuhnya dalam sistem pendidikan kita? Saya tidak pasti, tapinya pembelajaran bahan digital ialah sangat membantu kita, tetapinya kita masih perlulah berinteraksi bersama muka dengan guru dan buku teks untuk memahami lebih mendalam. Salam sejahtera puan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk sesi temu bual ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang kepentingan pembelajaran digital dalam sistem pendidikan. Baiklah, sebelum kita mulakan, bolehkah puan perkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nazia binti Mahfuz. Boleh panggil saya Cikgu Jiha. Saya merupakan guru ICT di sekolah ini. Saya mengajar mata pelajaran asas sains komputer dan juga sejarah. Saya juga merupakan JU D5 daerah. Saya juga merupakan GPGD Apple untuk tahun 2025. Baiklah puan, apakah kepentingan pembelajaran digital untuk murid sekolah? Okay, bagi cikgu, kepentingan pembelajaran digital ni kepada murid sekolah pada hari ini adalah ia dapat membantu murid untuk mendapatkan maklumat dengan cepat, dengan mudah dan carian tu lebih meluas. Selain tu, pembelajaran digital ni membolehkan sesi pembelajaran tu lebih menarik, lebih interaktif. Contohnya kalau dalam kelas, kita boleh terus buat kuis secara online. Kalau sebelum ni kita hanya tulis di dalam buku, tapi sekarang lebih kepada digital. Boleh puan terangkan bahan bantu mengajar yang puan gunakan pada hari ini? Okey, cikgu banyak gunakan bahan bantu mengajar. Antaranya cikgu rujuk kepada bahan-bahan yang dikongsikan oleh guru-guru lain dalam portal D5. Dalam portal D5 tu kita boleh dapat banyak sangat bahan lah yang dikongsikan oleh guru lain. Selain tu, cikgu memang ada buat bahan sendiri. So, cikgu ada buat nota untuk pelajar untuk setiap bab. Contoh dalam sejarah tingkatan 1 ada 8 bab, cikgu ada buat nota sendiri dan cikgu upload dalam platform TikTok. Selain daripada tu, cikgu juga menyediakan nota-nota tu dalam Canva. Menerusi Canva, cikgu boleh berkongsi dengan rakan-rakan guru yang lain yang sama-sama mengajar subjek tersebut. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat.